Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi, dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Jadi guys, hari ni kita riding guys, riding day. Saya ride bersama saya punya si QJ Motor SRK 450RR, dan kali ni saya bersama dengan anak saya kat sebelah. Hai guys, korang mesti rindu saya kan? Tak je lah. So saya bawa 400cc, anak saya bawa 250 double R daripada CBR. So hari ni kita nak ride ke Genting. So ni kira ibarat macam baru kali pertama saya nak bawa motor ni naik Genting. In the same time juga kali pertama kakak nak ride ke Genting. Betul tak kak? First time kakak wearing riding gear. Memang tak comfortable lah kan awal-awal. Sangat-sangat lah macam berat. Berat kan? Everything is berat. Saya pun pakai full riding gear ni untuk kita punya safety lah. Oh, syahdu gila guys, QJ Motor SRK 450 double R. Mantap Pak Abu. Kakak, are you okay? Okay. Kakak, kita ambil highway ya kak? Okay. Whatever. Actually kalau nak pergi Karak ni kita lalu jalan biasa, tapi saya saja nak long distance sikit, saja nak tambah mileage biar cepat sikit. Motor ni first service, sekarang mileage tak sampai 100 kilo lagi. Go in front. I don't know the route. Later on I tell you lah. But later on you tell. तेरे बिना एक पल का रहना, तेरे बिना एक पल न रहना, ऐसा है दीवाना. Tapi belum tu muat kan? Okey kan? Nice kan? Kalau besar banget. Jadi kita sebelum arena tu kan ada Petronas kan? Kita minyak kat situ lah. Let's go. Sini kak. Bunyi enjin, pecah sunyi pagi, helmet disarung, jiwa pun ready. Jalan panjang jadi saksi, kaki rider tak pernah berhenti. Selekau tajam kita layan, angin malam jadi kawan, minyak penuh hati pun tenang. Atas jalan kita berjuang, biar panas atau hujan, tak terdipulas terus ke depan, hidup bebas atas dua roda. Hey guys, kita sekarang menuju ke Karak. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Okay guys, kita memasuki lorong dudap-dudap. Kenapa lorong dudap-dudap kak? Sebab selalu kat sini ada bapak polisinya di sini. Jangan cakap. Okay, tak ada. Mantap. So ni kali pertama kakak memasuki pit stop para bikers. Ya ke? Ah, Pilih.
BHP ni, so biker buses akan datang sini, isi minyak, tunggu-tunggu kawan, semua dekat sini. So ini adalah pit stop untuk para bikers. Nanti akan tengok sendiri lah. Nampak biker baru banyak tu. Lalu belakang. So kakak akan tengok sendirilah. Para bikers dengan pelbagai jenis motosikal. Ada Kapcai, ada cruiser, ada superbike, touring bike. Yes. Ha? Ya, nampak tu. BSP Gombak, betul. Ayah bagi kau experience tempat lepak pakai bikers ni semua. Rasa. A few inches later. Are you ready? Ready? So this is the first experience lah. Let's Kakak go. ride. Kakak itu hari nak sangat pergi Genting kan? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin Wa inna ila rabbina. lahu munqalibun. Amin. Amin. Jom. Follow my page. Space. My speed. Your speed. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, kakak. Yeah, can I go? Go. Can. You go in front. Wait. Ni one way je. Takkan lari mana-mana. Nanti sampai Genting tu baru ayah akan panggil. Go in front. Wait. Kakak jangan follow ayah punya limit. Kakak follow kakak punya limit. Okay? Okay. What do you mean? Okay What do you mean? guys, ni adalah first touchdown untuk saya punya QJ Moto F SRK 450 masuk ke Karak. Jom kita tengok kemampuan dia dekat Karak macam mana. Mantap tak mantap. By the way, tak boleh nak full potential lah sebab belum lagi first service. Kakak go in front. Cut recut macam tu lah. Cut, lepas tu ayah cut balik. Potong memotong lah macam tu. Baru cantik dia punya video. Tapi jangan terlalu laju sangat. Slow-slow je sebab takut jam. Takutnya. Mana ada jam ni? Ni bukan jam. Dia cuma slow down je. I'm scared. Kamu ketahuan pacaran lagi. Kita sampai tak boleh dengar lagu ya? Ha? Okay kak, jalan betul-betul jam lah ni.
Steady jalan kenderaan banyak ni. Tak boleh nak layan kak, kenderaan banyak. Kakak go in front go. Wait. Kakak go in front. Go. Alright. Slow down. Nanti kalau ada tempat fotografer tu, nanti saya tunjuk. Ha? Ada tempat fotografer. Oh, yeah. Bayangkara guys. Come on kak, where are you? Come on. Kak, depan ni nanti ada fotografer kak. Berapa? Fotografer depan ni. Stand by. Wait. Ni kak, ada fotografer kak. Stand by kak. Buat peace kak, buat peace. Mana peace? Buat peace kak. Buat peace kak. Buat Dah, peace. please. Okay. Go. Lepas tu nanti macam nak dapat gambar tu ya? Nanti dia post dekat Facebook. Kena beli lah. Ya. Depan. Okay kak, depan ni ada fotografer lagi kak. Ya. Stand by. Ada kak kawan ayah tu. Ha? Ada tak ada lah kawan ayah. Kawan ayah? Tak ada. Dia tak ada hari ni. Oh ada. Apa ya? Ada. Kawan ayah tu. Ya. Slow down. Wih, bagus. Dah sejuk dah. Tak payah borak sangat bang. Sikit lah. Weh, tak pandai. Aduh, tak pandai. Nak kona-kona ni. Tak pandai. Try aku ni geli-geli. Jangan post tu tayar standard. Try aku ni geli-geli. Jangan ikut ayah. Jangan ikut ayah. Sejuk kak. Okay kak, kita berhenti sini je kak. Kak berhenti kiri. Kiri dulu. Alright. Jangan ikut ayah Dia punya pace Tu tayar dia standard. Bahaya. Ha? Apa? Tayar dia standard bahaya. Standard apa? Tayar dia. Oh. Tak gambar ni tak boleh. Sekejap, kan nak bagi ke depan. Lupalah. Susahnya asal dia keluar belakang ni ah. Dia ni. Mati ke? Ya, takut je. Tak jatuh ke ni? Sengit sangat je. Dah bergabus.
Buat video ya, video. Cik. Record tunya. Buat video record motornya. Setiap hentian ada senyuman, setiap kampung ada kenangan. Dari bukit sampailah ke laut, tempat indah buat hati terpaut. Radit ibunya pasal motor saja, tapi perjalanan yang Apa dia membuat?